Apa kau orang perempuan senang aerobik di publik? Boleh? Tak ada masalah. Publik tak publik. Yang tak bolehnya ada laki-laki yang tak boleh melihat ada di situ. Baru tak boleh. Jadi kalau keluar kat orang ramai ada tak orang lelaki gitu? Ada lah. Tak boleh. Melainkan tak nampak betul tubuh. Tapi hak berlaku adat kata nampak betul tubuh. Nak? Di ibu dia KL. Oh KL jangan main. KL Johor Bahru. Oh kalau pagi Ahad dia bawa satu tu benda sound system saw. Lepas tu masuk di apa benda MP4 apa semua cocok. Pakai sistem saw degung ada benda, ada sound system, ada soundbox apa semua. Tepi Tasik, tepi Tamang-Tamang pagi Ahad. Tu baik tengok kali. KL Taman Tasik Titi Wangsa Putrajaya. Duduk puan dia dalam 200 orang. Depan seorang cikgu. Akan buat gaya. Pasang lagu tegeduk. Oh dah. Ni muda-muda depan 17, 18 umur. Pakai nikah. Dah. Pakai seluar aerobik. Nampak? Apa panggil luar aerobik? Nampak bik? Faham? Luar aerobik. Tahu tak? Sini selebing, sini kelebeng, sini tubik orak, sini katang. Haram tak? Haram. Pasal apa? Patut kalau laki-laki kena bimbing orang puang. Maka Allah jadikan ayah dia bimbing dia supaya tidak berperangai gitu. Bila dia dah berkahwin, suami dia pula akan bimbing dia. Tapi dua-dua pihak tidak menunaikan tanggungjawab. Ayah tak bimbing dia, maka anak keluar beraerobik. Laki pula sama bodoh dengan bini. Tak bimbing pula, keluar gitu juga. Lepas tu duduk dalam kejahilan. Hukumnya tetap haram.